Inilah permulaan legenda Dewata Raya. 65 juta tahun dahulu, bumi dikuasai dinosaur yang menjadi tuan alam. Namun, dari angkasa, komet-komet raksasa meluru tanpa amaran, menghentam bumi dengan kuasa beribu kali ganda letupan nuklear. Dalam satu detik, dunia purba itu musnah. Hentaman komet memusnahkan dinosaur dan menyalakan gunung berapi. Setelah berjuta tahun berlalu, kehidupan baru bangkit dan manusia purba mula muncul di muka bumi. Manusia terus berkembang dari zaman purba ke tamadun moden, membangunkan kota-kota besar dunia. Sekali lagi, dunia dikejutkan dengan langit merah menyala dan cahaya yang menyilaukan. Dalam kekeliruan orang ramai, komet-komet raksasa mula muncul di atmosfera, terbakar terang ketika meluru menuju bumi. Detik itu menjadi permulaan kepada satu bencana global. Komet-komet itu menghancurkan bandar-bandar besar dan gunung ganang, meruntuhkan bangunan tinggi dan memusnahkan seluruh kehidupan. Dalam sekelip mata, manusia dan haiwan lenyap menjadi abu. Komet menghancurkan dunia, menenggelamkan bumi dalam api, banjir dan sinaran maut, hingga seluruh planet berubah menjadi bola api raksasa. Di tengah bumi yang terbakar, hanya satu tempat terselamat, dilindungi tudung angkasa di hujung Amerika Selatan. Tudung angkasa menjaga Tierra del Fuego selama sedekat, hingga bumi pulih dan perlindungan itu akhirnya dibuka. Syurga raya berdiri megah dan manusia kembali melihat langit biru selepas bertahun-tahun diselamatkan daripada kiamat bumi. Jutaan warga Syurga Raya berpesta menghormati Presiden William Gates yang menyelamatkan mereka daripada kiamat bumi. Sejarawan dan saintis agung dahulu meneliti kehebatan otak manusia. Namun kebanyakan manusia hanya menggunakan sebahagian kecil daripadanya. Presiden William Gates kemudian mengarahkan seluruh rakyat Syurga Raya menjalani ujian otak untuk menilai potensi sebenar kemampuan mereka. Mereka yang gagal ujian otak di Syurga Raya diusir beramai-ramai. Lebih 1,5 juta orang dihantar ke kawasan runtuh yang musnah oleh komet. Di sana, tiada undang-undang, tiada keselamatan, hanya kekacauan dan hukum rimba. Golongan lemah terus menjadi mangsa. Sinaran komet bukan sahaja merosakkan bumi, malah mencetuskan mutasi kejam pada manusia. Ada yang berubah menjadi raksasa dengan kekuatan luar biasa, menindas sesiapa sahaja yang lemah. Semua negeri taklukan dijadikan hamba. Hanya juara pertempuran layak ke Syurga Raya dalam pertandingan kejohanan elit. Gelanggang raksasa Syurga Raya menjadi pentas kejohanan elit disaksikan Presiden William Gates setiap tahun. Stadium Syurga Raya bergema saat Arhat Esa dan Iblis Tongkat melangkah ke medan akhir kejohanan elit. Arhat Esa mengaktifkan badan kebal titanium, manakala Iblis Tongkat memperlihatkan tongkat lasernya. Tenaga hijau meletus dari tubuh Arhat Esa. Kulitnya berubah menjadi zirah titanium, keras seperti besi syurga. Iblis Tongkat mengaktifkan tongkat lasernya. Dia menyerang Arhat Esa dan cuba memecahkan perisai titanium miliknya. Pertempuran pun meletus. Pukulan Iblis Tongkat tak mampu menembusi tubuh titanium Arhat Esa. Esa menyambut serangan dengan kepalanya, memantulkan tenaga itu kembali. Penonton bersorak dan Esa hanya tersenyum. Iblis Tongkat melepaskan serangan laser sepantas kilat, tetapi Arhat Esa tetap berdiri tanpa cedera. Pertarungan makin sengit. Phoenix menatap kenangan lamanya bersama rimau. Masih tidak faham mengapa rakannya diusir. Seketika kemudian, layar besar bergema. Iblis Tongkat muncul, melompat tinggi, memulakan pertarungan ganas. Arhat Esa memperlekeh Iblis Tongkat yang sudah hampir tewas.
Dengan kuasa membunuh dalam 10 jarinya, dia memecut ke hadapan seperti halilintar. Tongkat itu meletup seperti roket laser menghantam Arhat Esa. Tangannya terikat, pergelangannya terbakar. Iblis tongkat belum selesai. Serangan kedua dilepaskan tepat ke arah musuhnya. Iblis tongkat memerangkap Arhat Esa dalam pusaran laser membelit leher. Arhat Esa menjerit kesakitan, penonton bersolak, dan Presiden Gates hanya tersenyum puas melihat drama maut itu. Di Tibet, sebuah bangunan tersembunyi menayangkan pertarungan Arhat Esa. Dr. Sean bersama Harimau Hitam, remaja 15 tahun sangat cergas dengan otak yang telah dimodifikasi. Dr. Sean menjelaskan kelebihan Arhat Esa, sementara Rimau kembali yakin dengan hikmat naga dan Phoenix. Di medan tempur, Arhat Esa hampir tewas, tapi dia sempat menekan butang rahsia pada bahunya. Arhat Esa mengaktifkan kuasa rahsia, cahaya keluar dari tubuhnya, memusnahkan laser dan tongkat musuh. Dengan kekuatan titanium peringkat 2, dia mencengkam wajah iblis tongkat tanpa ampun. Di medan tempur, Arhat Esa hampir tewas, tapi dia sempat menekan butang rahsia pada bahunya. Arhat Esa mengaktifkan kuasa rahsia, cahaya keluar dari tubuhnya, memusnahkan laser dan tongkat musuh. Dengan kekuatan titanium peringkat 2, dia mencengkam wajah iblis tongkat tanpa ampun. Arhat Esa melepaskan jurus pamungkasnya, gaya kisaran maut. Dalam sekelip mata, iblis tongkat dihancurkan oleh cengkaman titanium yang dahsyat. Penonton meletus bersorak, ada yang gembira, ada yang terkejut. Dan pengulas mengumumkan, juara kejohanan elit tahun ini, Arhat Esa. Perbualan terbalik kepada Rimau, seorang remaja yang dikatakan pernah berjanji untuk menyertai kejohanan. Sementara itu, Presiden William Gates tampil menyerahkan hadiah kepada Arhat Esa. Arhat Esa dihantar ke Pulau Infinity untuk latihan rahsia. Di sana, seorang makhluk muncul dari api dan mampu membaca fikirannya. Latihan maut pun bermula. Dewa Pawaka muncul dan mencabar Arhat Esa secara terus. Arhat Esa mengaktifkan badan kebal titanium, bersedia menahan serangan satu hentakan yang kononnya mampu menewaskannya. Dewa Pawaka melepaskan jurus terlarang, api pembakar syurga, serangan yang membelah langit. Arhat Esa cuba menahan, namun api itu menembusi badan kebalnya, menghempaskan tubuhnya dan tewas ke dalam lautan api. Bertemu semula di siri kedua Dewata Raya. William Gates membina syurga raya di Tierra del Fuego dengan dana hartawan elit. Pada 1997, dia meramalkan bumi bakal ditimpa bencana besar dan hanya syurga raya yang akan bertahan. Ujian ketat menentukan siapa yang layak memasuki syurga raya. Pada 1999, bencana dunia berlaku. Syurga raya sahaja terselamat. Rahsianya, sebuah objek misteri yang William Gates temui bertahun sebelumnya. Hikmat purba dan hikmat moden bertembung. Di Kolej Bela Diri, hanya Harimau Hitam terpilih. Terpilih untuk dipanggil ke pejabat pentadbiran dan diusir dari syurga raya. Harimau Hitam Bendanah Ketan meninggalkan syurga raya dengan tekad untuk kembali sebagai juara. Harimau Hitam hilang kecerdasan tanpa sebab. Jawapannya hanya satu. Ilmu bertafakur dari Istana Putera Tibet, tempat lahirnya Buddha hidup. Di situlah Harimau Hitam akan menemui jalan untuk memulihkan dirinya jika dia cukup tabah. Harimau Hitam memulakan meditasi suci dalam Dewan Buddha Surga. Selama 2 tahun, dia bertafakur tanpa henti, menembus maruah yang hilang. Langit Tibet terbelah memancarkan cahaya Buddha ke atas Istana Putera. Ribuan penganut sujud terpaku. Cahaya Buddha meledak dari tubuh Harimau Hitam.
Tenaga suci memasuki 108 mata urat, satu sosok misteri muncul di dalam fikirannya. 4 jagoh dan zaman berbeza, muncul semuanya mirip dirinya. Adakah ini petanda kekuatan baru yang sedang bangkit? Harimau kini memiliki 5 pencelemaan. Setiap satunya menyimpan hikmat purba berbeza. Jika dia menguasainya, dia boleh menjadi pendekar yang tiada tandingan. Inilah 6 hikmat keramat, kekuatan tertinggi sendi persilatan purba. Dipadukan, ia melahirkan seorang pendekar mutlak yang tidak akan dapat ditewaskan oleh sesiapa pun. Selepas 15 tahun bertapa, harimau bangkit sebagai pewaris 6 hikmat keramat. Mengatasi gurunya sendiri, kini ia menjadi pendekar yang tiada tandingan. Guru harimau memberi amaran keras. Jangan sesekali tunjukkan hikmatmu kerana musuh sedang mengintai. Pelajaran tamat dan harimau kembali menjalani hidup seperti orang biasa. Harimau tiba di pasar Tibat dan disambut rama-rama serta leopard. Muka rama jadi kemerahan. Leopard menyakat. Harimau mengusik. Itulah kebahagiaan mereka. Saat harimau dan leopard bergembira, tentera tiba menyerbu pasar. Kolonel Shi mengumumkan perintah kejutan. Kanak-kanak 6 tahun ke bawah akan diambil kerajaan. Tawa hilang diganti ketakutan. Pasar menjadi huru-hara apabila tentera merampas kanak-kanak. Harimau melindungi leopard, menyerang balik dengan tenaga misteri yang mengejutkan askar-askar. Laporan dihantar kepada Gubernur. Pemuda ini luar biasa. Dia menentang. Satelit syurga raya mengesan harimau hitam di pasar. Askar menyerbu dan merampas leopard. Harimau melindungi adiknya tanpa membalas dengan hikmat. Dia dipukul bertubi-tubi, tetapi tetap mempertahankan leopard sepenuh jiwa. Leopard ditarik kasar, menjerit kesakitan. Harimau hitam hilang sabar namun teringat pesan datuknya untuk tidak menggunakan hikmat. Askar-askar menyerangnya tanpa belas kasihan. Gubernur mengetahui rahsia kekuatan harimau hitam. Di luar, harimau ditolong rama-rama setelah adiknya diculik. Dia berjanji mencari jalan untuk menyelamatkannya. Harimau hitam berjanji menyelamatkan adik rama-rama. Dengan gaya gerakan halilintar, dia memecut mencari tentera yang menculik. Namun, Arhad Esa memerhatikannya dari satelit tanpa dia sedari. Arhad Esa menculik kanak-kanak, mengambil kelenjar pituitari mereka sebagai bahan ubat. Kejam. Ubat itu meningkatkan kekuatan otak, tetapi kanak-kanak yang diambil akan menjadi dungu selama-lamanya. Malam itu, dia melangkah keluar. Tekad menyelamatkan yang lemah, meski nyawanya sendiri jadi taruhan. Pagar elektrik meletup di rempuh harimau hitam. Dia meluru masuk menjatuhkan semua pengawal. Misi menyelamatkan kanak-kanak kini bermula. Penggera berbunyi, lampu sorotan mengekori harimau hitam yang meluncur seperti kilat. Askar-askar bersenjata berat berkumpul di pintu kubu. Gatling gun siap ditembak. Malam itu, mereka sedar penceroboh yang datang bukan calang-calang. Peluru menghujani pintu besi. Dengan kuasa 6 hikmat keramat, dia memecahkan pintu raksasa itu dalam satu hentakan, membuat seluruh pasukan askar tergamam ketakutan. Harimau hitam mengamuk. Pintu besi runtuh, membunuh askar-askar. Dalam kilatan mata, dia mencipta pusaran tenaga dan menewaskan semua yang menghalang. Harimau hitam mahu menghancurkan pintu titanium. Tetapi sebelum serangan dilepaskan, pintu itu terbuka sendiri. Dari dalam terdengar suara sinis. Masuklah, aku menunggu. Harimau hitam memasuki bilik kawalan dan mendapati seluruh gerak-gerinya telah dipantau oleh Arhad Esa. Musuhnya bangkit. Tubuhnya menyala dengan tenaga moden yang ditingkatkan.
Harimau Hitam menuntut jawapan. Arhad Essa mengaku menggunakan kanak-kanak itu untuk menguatkan dirinya. Dengan sinis dia menjerit, "Sampah masyarakat!" Harimau Hitam meledak dengan kemarahan memecahkan seluruh bilik. Dia menendang dengan kuasa penuh. Arhad Essa ketawa gila. "Semua yang cuba melawan telah aku hantar ke neraka." Hikmat purba lawan hikmat moden? Siapa yang akan menang? Nantikan jilid 3 segera tiba. Api bukan sekadar nyalaan. Ia mempunyai warna dan setiap warna mempunyai suhu tersendiri. Api Dewa Durjana tidak memilih mangsa. Dengan suhu ratusan hingga ribuan darjah, segala yang berada di hadapannya akan lenyap tanpa belas kasihan. Aura perisai Arhad Essa hancur apabila ditendang, namun itu belum bererti kekalahan. Pertempuran sengit terus berlanjutan antara hikmat moden dan kuasa sejati. Serangan bertalu-talu menggoncang Arhad Essa. Hikmat badan titanium peringkat pertama tidak lagi mencukupi. Dengan raungan amarah, Arhad Essa mengaktifkan peringkat kedua. Serangan Arhad Essa semakin meningkat. Harimau Hitam segera mengaktifkan 6 hikmat keramat. Tenaga hijau memancar, berputar mengelilingi tubuhnya. Arhad Essa menyerang sambil mengugut keluarga Harimau Hitam. Dia hampir goyah, namun segera menenangkan hati. Tanpa gentar, dia menyambut serangan. Tumbukan kuat mengguncang Arhad Essa. Serangan susulan tidak mencederakannya sepenuhnya kerana kuasa disalurkan. Arhad Essa segera menangkap kaki Harimau Hitam. Gaya pengisaran maut berputar ganas. Cakar titanium mengasak, aura kebal melindungi Arhad Essa. Harimau Hitam cedera dan mengaum, berusaha melepaskan diri. Gaya lucutan Vijra menghujani Arhad Essa. Beberapa serangan tepat memaksanya berundur. Harimau Hitam muncul di belakang lawan. Gaya pupusan Pusha meledak bersama sambaran aura. Arhad Essa gagal mengelak dan telinganya terkena tumbukan. Tenaga Harimau Hitam menembusi hingga ke otak Arhad Essa. Badan titanium hancur. Hentaman ke bumi membelah lantai batu. Cahaya keemasan pudar. Arhad Essa diambang kejatuhan. Cahaya merah muncul dari lubang tembok. Sinar itu semakin kuat. Arhad Essa bangkit semula dan mengaktifkan peringkat ketiga badan titanium. Pertempuran kini soal hidup dan mati. Harimau Hitam meningkatkan kuasa air. Tenaga melonjak, otot dan tulang berubah. Harimau Hitam mara dengan aura keemasan. Arhad Essa membalas dengan ancaman kejam. Cahaya kuat menyinari rumah Dr. Sean. Dia terjaga, merasakan bahaya yang semakin menghampir. Tanpa berlengah, dia bangun untuk bertindak. Rumah Dr. Sean diserang oleh lembaga berapi. Dia segera melindungi anaknya. Letupan menghancurkan bangunan. Mereka berjaya melarikan diri dalam kekacauan. Lembaga berapi kuning menyekat laluan Dr. Sean. Ancaman maut dilontarkan. Kemudian, Dewa Durjana dan Durjana Merah muncul serentak. Tekanan kuat mengguncang perasaan. Arhad Essa bergerak sepantas kilat. Bayang supersonik membentuk pusaran aura titanium. Harimau Hitam terperangkap. Arhad Essa menyerang tiba-tiba. Tumbukan berat menghentam Harimau Hitam. Serangan bertubi-tubi menyusul. Akhirnya, kepalanya terkena tumbukan. Arhad Essa membalas. Gaya lucutan Vijra dilepaskan. Satu tumbukan dari atas menghentam kepala Harimau Hitam. Arhad Essa menghujani serangan ke kepala Harimau Hitam. Namun, pada detik genting, cahaya Shaolin terpancar dari dalam tubuhnya. Tenaga itu menghentam balas, tak hingga aura titanium Arhad Essa retak. Aura titanium Arhad Essa telah dipecahkan. Harimau Hitam menyerang balas. Gaya gangguan Kuan Yin dilepaskan. 1000 kaki dan tangan menghujani Arhad Essa bertubi-tubi. Serangan Harimau Hitam mengena tepat. Perisai titanium Arhad Essa pecah berkecai.
tulang dan tubuhnya turut menerima hentaman tanpa perlindungan. Kepala Arhad Esa terpisah, tubuhnya musnah. Dengan nafas terakhir, dia memberi peringatan. Keluarga Harimau Hitam mungkin telah dibunuh. Harimau Hitam dilanda kegelisahan. Keselamatan keluarganya terancam. Dewa Durjana telah datang sendiri. Tiada jalan untuk melarikan diri. Harimau Hitam belum tiba. Dr. Sean melawan sendirian. Durjana Merah mengganas. Pemecahan Shaolin dilepaskan demi bertahan. Kuasa Dr. Sean menembusi tubuh Durjana Merah. Musuh jatuh, namun belum tewas. Dr. Sean terpaksa melarikan diri dalam hutan bersama anak perempuannya. Dewa Durjana melancarkan api pembakar angkasa. Dr. Sean dan anaknya terperangkap dalam jarak serangan. Dengan baki tenaga, Dr. Sean mempertahankan mereka menggunakan gaya pemecahan Shaolin. Api Durjana menewaskan pertahanan Dr. Sean. Dr. Sean dan anaknya ditelan lautan api. Sementara itu, Harimau Hitam berlumba melintasi gunung dan istana. Dia semakin hampir. Namun, segalanya sudah terlambat. Pesawat sudah berlepas. Dr. Sean dibawa pergi. Harimau Hitam bersumpah akan mengejarnya hingga ke hujung dunia. Apakah nasib Dr. Sean sekarang? Mampukah Harimau Hitam mengejar musuhnya? Jumpa nanti dalam jilid 4. Keperwiraan Naga Merah. Harimau Hitam melompat dengan lonjakan hikmat. Tenaga hijau meledak, badan kapal terbang ditembusi. Dia mendarat di dalam, berdepan terus dengan Dewa Durjana. Dewa Durjana mengimbas Harimau Hitam. Aliran tenaga purba, struktur tubuh luar biasa. Semuanya terbaca jelas di hadapan penglihatannya. Wajah Dewa Durjana berubah. Usianya masih muda, namun kekuatannya telah melangkaui manusia biasa. Anak ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup. Suhu api meningkat mendadak. Tenaga berpusing, membentuk pusaran maut. Api pembakar syurga dilepaskan ke arah Harimau Hitam. Harimau Hitam cuba mengelak ke sisi, tetapi serangan itu terlalu pantas. Api menyelubungi tubuhnya. Saat disentuh, Dewa Durjana tersentak. DNA luar biasa. Dia tidak boleh membunuhnya. Dewa Durjana mengurangkan suhu api. Satu serangan tepat ke dada. Harimau Hitam menjerit dan terpelanting keluar dari pesawat. Letupan menggegarkan langit. Tubuhnya jatuh dalam api dan kelajuan. Namun pada saat genting itu, Dewa Durjana tidak membiarkan Harimau Hitam mati terhempas begitu sahaja. Satu arahan segera diberikan untuk menahan kejatuhannya. Persoalan pun mula timbul. Mengapa Dewa Durjana mahu menyelamatkannya? Harimau Hitam terhempas ke atas sayap pesawat. Pesawat menjunam. Harimau Hitam terpelanting dan jatuh ke kaki tebing. Harimau Hitam jatuh terhempas. Pesawat penempur telah menghilang. Dia tersedar dalam kesakitan. Satu ingatan menyentaknya dan dia terus bertindak. Api menyambar hutan. Datuknya telah dicolek. Harimau Hitam melihat ibunya terbaring di tanah. Dia mendongkong tubuh itu. Harimau Hitam cuba menyelamatkannya, namun sudah terlambat. Penyesalan menikam jiwanya. Hikmat yang dimiliki telah meragut nyawa insan tersayang. Sambil mendongkong jasad ibunya, tekad untuk balas dendam. Syurga Raya kembali beroperasi. Ruang udaranya dikawal ketat. Namun satu penghantaran dari Tibet membuka semula kisah Harimau Hitam ketika kecil. Kenangan silam kembali, berputar seketika. Dia tersedar, air mata mengalir apabila wajah ibunya terlintas di fikirannya. Akhirnya, Harimau Hitam telah sampai ke Syurga Raya dengan bersembunyi di dalam kotak sarang Hang Mim. Namun berita tentang pembunuhan Arhad Esa telah tersebar luas. Menyedari dirinya kini diburu, Harimau Hitam segera melarikan diri dan kembali bersembunyi. Pada masa yang sama, kematian Menteri Kewangan menggegarkan Syurga Raya. Dua pakar perubatan terkemuka dipanggil untuk menghidupkannya kembali. Dr. Paul dan Dr. Phoenix dipercayai mampu menghidupkan semula Menteri Kewangan. Namun berita pembunuhan Arhad Esa menggegarkan Syurga Raya.
Harimau hitam, bekas pelajar elit, diisytiharkan penjenayah berbahaya. Ganjaran besar ditawarkan. Kini dia hidup dalam pelarian dan terpaksa menyamar untuk terus bertahan. Hospital Kerajaan Syurga Raya menjadi pusat perhatian. Dr. Paul dan Dr. Phoenix memulakan pembedahan bersejarah. Segala harapan kini bergantung kepada mereka. Selepas sterilisasi, Dr. Paul memulakan pembedahan. Scopely Coolda Super Micro disuntik ke dalam pembuluh darah untuk mengesan penyakit. Scopely Coolda mengesan saluran darah tersumbat, peredaran darah terhenti, punca kematian berjaya diberjaka pasti dalam masa singkat. Pesakit masih boleh diselamatkan. Dr. Paul menyuntik ubat P18. Letupan mikro memecahkan darah beku dalam pembuluh darah. Dr. Paul menunggu reaksi ubat P18. P18 meletup dan memecahkan darah beku dalam pembuluh darah. Alat pengejut jantung digunakan. Denyutan jantung pesakit kembali berfungsi. Rawatan kejutan diteruskan. Denyutan jantung menguat. Namun kesan rawatan tidak bertahan lama. Beberapa saat kemudian, jantung pesakit berhenti semula. Dr. Paul cuba meneruskan rawatan namun jantung pesakit tidak bertindak balas. Selepas 30 minit, rawatan dihentikan. Pesakit disahkan meninggal dunia. Dr. Phoenix menghampiri pesakit. Dia meneliti titik akupunktur di seluruh tubuh pesakit. Sebuah peti khas dibuka. Jarum dan alat logam sedia digunakan. Dr. Phoenix melancarkan jarum-jarum khas, setiap satu tepat ke sasaran. Rawatan sebenar bermula. Alat elektronik diaktifkan. Rawatan ini disangka mustahil, namun akupunktur purba digabungkan dengan teknologi moden. Jarum diaktifkan. Dr. Phoenix memejamkan mata dan mengayunkan bekas logam. Keraguan masih menyelubungi mereka. Bekas logam memancarkan cahaya. Tenaga hijau mengalir. Dr. Phoenix menghentam dada pesakit. Letupan tenaga tercetus. Semua terkejut. Di Kementerian Pertahanan Syurga Raya, Marshal Surya memberi arahan. Naga Merah ditugaskan meletupkan komet dan bintang dengan kuasa badan titanium. Pintu besi dibuka. Seorang lelaki muda bersama seorang lelaki berusia melangkah masuk ke dalam bilik. Dialah Naga Merah. Kini dia telah dewasa. Tubuhnya tegap, wajahnya matang dan berwibawa. Naga Merah berdiri tegak dan memberi tabik. Operasi mesti diselesaikan dalam 2 jam. Sasaran dikenal pasti, bintang yang menuju ke New York. Tanpa ragu, Naga Merah berlepas demi mempertahankan Syurga Raya. Kelajuan dipercepatkan. Naga Merah kekal tenang di atas pesawat. Radar mengkonfirmkan bintang pertama akan muncul. Misi mesti diselesaikan dalam 3 minit. Di hadapannya, cahaya merah mula kelihatan. Naga Merah kekal tenang. Dia meningkatkan tenaga dalaman dan bersedia memusnahkan bintang itu dengan kekuatan badan kebal titanium. Letupan cahaya merah memenuhi langit. Takdir Syurga Raya kini dipertaruhkan. Dapatkah Dr. Phoenix mengubah takdir dan mampukah Naga Merah menyelamatkan dunia? Sila ikuti sambungan cerita ini dalam jilid 5 yang akan kembali tidak lama lagi. Menteri Kewangan yang disahkan mati gagal dihidupkan semula oleh rawatan saintifik. Namun, Phoenix memilih jalan yang berbeza. Jarum akupuntur menusuk tepat ke urat dalaman. Tenaga dalaman digerakkan, memaksa darah beredar semula. Phoenix menyalurkan tenaga ke jantung. Dekupan kembali muncul. Graf jantung stabil. Pesakit terselamat. Satu keajaiban telah berlaku di hadapan semua. Keadaan pesakit kembali normal. Phoenix berjaya sepenuhnya. Sorakan bergema, penghargaan rasmi diberikan. Majlis ringkas diadakan di hospital. Dr. Paul mengakui kehebatan Phoenix. Namun, bagi Phoenix, ini hanyalah permulaan. Utusan Presiden tiba secara mengejut. Dewan Besar menjadi senyap. Intercom diaktifkan. Imej Presiden muncul dalam sinaran tenaga. Pengiktirafan tertinggi diberikan. Phoenix hanya tunduk, menerima kejayaan itu dengan rendah hati. Penghargaan tertinggi menanti Phoenix, namun dia tetap merendah diri. Dengan motosikal anti-graviti, Phoenix meninggalkan hospital, menuju takdir seterusnya. Dengan perasaan lega, dia meninggalkan bandar, tanpa menyedari dirinya diperhatikan. Phoenix masuk ke bilik. Tanpa sedar, ada penceroboh melekat di atas siling.
Ketika dia bersiap untuk mandi, penyusup itu mengeluarkan bunyi halus. Nalurinya tersentak. Phoenix segera melepaskan serangan tepat ke dada musuh. Penceroboh jatuh. Phoenix bersedia untuk serangan seterusnya. Penceroboh itu rupanya sahabat lama Phoenix, Harimau Hitam. Terharu kerana masih diingati, dia tanpa sedar memeluk Phoenix. Wajahnya merah kerana malu. Dia segera meminta maaf, terbawa oleh kegembiraan. Namun kehadirannya secara senyap ada sebab besar. Dia kini diburu pihak berkuasa kerana telah membunuh Arhat Esa. Harimau Hitam mendedahkan tujuan sebenar kehadirannya ke syurga raya. Datuknya dicolek oleh Dewa Durjana dan dibawa ke Pulau Infinity. Hanya pemenang pertandingan akan dijemput ke sana. Demi menyelamatkan keluarganya, Harimau Hitam sanggup menyertai pertarungan maut. 5 jaguar terpilih akan bertarung. Antaranya Naga Merah. Harimau Hitam mesti menang untuk ke Pulau Infinity. Namun, Naga Merah telah menguasai hikmat tahap keempat. Sementara itu, di New York, ribut besar bakal melanda. Misi kecemasan dimulakan. Semua tahik bintang perlu dimusnahkan sebelum menghentam bumi. Jet tempur digerakkan, namun ancaman sebenar muncul di hadapan Naga Merah. Dengan kuasa merahnya, dia menghancurkan tahik bintang di udara. Sebahagian masih meluncur laju, menyala akibat geseran. Pesawat berjaya mengikori tahik bintang yang jatuh. Naga Merah dikerahkan. Pesawat memecut dan menjunam. Dia melompat keluar, namun hampir hilang kawalan. Walaupun goyah, Naga Merah tetap meluru ke sasaran. Naga Merah menahan tahik bintang di udara. Kuasa dilepaskan, letupan berlaku. Tahik bintang hancur berkecai sebelum jatuh ke bumi. Naga Merah mengatur nafas dan kembali menyerang. Beberapa tahik bintang kecil masih belum dimusnahkan. Dengan serangan pantas, semuanya dihancurkan di udara. Naga Merah melancarkan serangan bertubi-tubi. Tahik bintang besar pecah menjadi serpihan kecil. Letupan bergema di udara. Ancaman semakin lemah. Pemimpin dunia lega. Naga Merah dipuji. Namun ancaman sebenar belum muncul. Tahik bintang gergasi hampir mencecah bumi. Naga Merah melompat ke udara dan menghentam sekuat hati. Ancaman terlalu keras, namun dia tidak berundur. Dengan serangan terakhir, tahik bintang itu musnah. Debu tebal menyelubungi udara. Semua menyangka ancaman telah berakhir. Namun, radar menggesan objek baru, tahik bintang sebesar padang bola sepak. Naga Merah meluru, namun jarak terlalu dekat dan tekanan semakin kuat. Dengan tiada pilihan lain, dia mengaktifkan peningkatan kuasa di pergelangannya. Tahap keempat hikmat diaktifkan. Kuasa Naga Merah melonjak ke tahap baharu. Cahaya ungu dan hijau berputar mengelilingi tubuhnya. Walaupun kesakitan jelas terasa, dia tetap meluru ke hadapan. Tenaga hikmat titanium dibentuk menjadi pusaran gergasi dan dilepaskan ke arah tahik bintang. Naga Merah menembusi tahik bintang dengan kuasa hikmat titanium. Namun, dia merasai rintangan pelik. Di dalamnya terdapat logam asing yang tidak sepatutnya wujud. Logam itu terlalu keras dan menyekat pergerakannya. Apabila disentuh, arus tenaga tiba-tiba meletus. Naga Merah terkena kejutan kuat. Kesedaran Naga Merah terganggu. Satu visi muncul, seorang pemuda mirip dirinya. Pertarungan sengit tercetus. Tiada yang mengalah. Kemudian, Naga Merah tersedar semula. Pada masa yang sama, logam asing itu terlepas dari kor tahik bintang dan memancarkan sinaran luar biasa. Namun, sekarang segayanya jelas. Ia bukan logam semula jadi. Itu adalah sebuah piring terbang. Akibat kejadian pelik itu, Naga Merah tidak berjaya menghancurkan semuanya. Serpihan-serpihan tahik bintang jatuh tanpa kawalan. Dalam sekelip mata, kota New York musnah dalam lautan api dan runtuhan. Naga Merah hanya mampu menyaksikan, marah dan dipenuhi penyesalan yang mendalam. Di tengah kemusnahan, Naga Merah memikul rasa bersalah yang tidak mampu disembunyikan. Walaupun dipuji sebagai penyelamat, dia tahu tidak semua berjaya diselamatkan. Di kawasan air terjun Niagara, helikopter-helikopter Biro Keselamatan Negara mengepung lokasi penemuan kapal angkasa tersebut bagi menghalang sebarang campur tangan luar. Kapal asing yang terdampar itu segera diambil alih oleh kerajaan. Kapal itu diklasifikasikan sebagai ancaman besar kepada keselamatan negara. Keadaan berjaga-jaga penuh diaktifkan. Hierarki kuasa syurga raya terbentang. Pertandingan elit ke-11 dibuka. Bunga pari menerangi langit.
Sorakan penonton bergema. Juara baharu bakal muncul. Pertandingan elit terbuka untuk semua, namun laluan ke sana penuh ranjau tersembunyi. Amaran Phoenix bukan tanpa sebab. Ujian sebenar baru bermula. Ikuti sambungan kisah ini dalam keluaran akan datang. Jilid 6, Keributan di Landasan Lumba.